sasiah murid, lepas tu disiplin. Itulah 3 tonggak utama kalau dalam HAM ni biasanya. Tapi HAM ni dia banyak sangat. Kantin pun HAM, 3K 3K HAM, bimbingan dan kaunseling pun HAM. Jadi kalau dalam HAM ni lebih kepada 3 itulah, kehadiran, sasiah dan disiplin. Sebab kita nak bentuk, kalau tak nak 3 tu tak ada lah yang lain. Jadi jati diri lah, jati diri murid tu dibentuk berdasarkan 3 tu lah. Okay, program HAM yang pertama, kita buat macam biasa, jom datang ke sekolah, kempen sifar penting. Itu kita buat setiap bulan lah. Macam di sini kita mula daripada tahun lepas. Kalau boleh tengok dekat situ ada cikgu letak towards 95% dekat dewan sana kan. Yang tu mengenai kehadiran. Tapi daripada sana cikgu dah ubah dah kat sini. Analisis kehadiran bulanan. Dekat situ kita buat kehadiran, kelas yang peratus dia tinggi, dia dapat mata lah. 95% kita bagi 50 mata. 96 60 mata. 97 70, 98 80, 99 hingga 100 110 mata. Kan? 50, 60, 70, 80, 90 sampai 100 lah. Jadi markah-markah tu berdasarkan kehadiran dia lah, kehadiran kelas. Contoh kelas 1 dedikasi, kehadiran dia paling tinggi. Macam yang hari tu kita dapat kelas 6 5 wawasan. Kehadiran paling tinggi dia 98.75 kot peratus. Yang tu kehadiran lah yang kita bagi hadiah hari tu tandingan. Jadi hak tu setiap bulan. Jadi hujung term pula dia akan masuk hak untuk anugerah kecemerlangan berdasarkan mata. Mata ni yang cikgu kumpul tadi lah, yang mata 50 sampai 80 tu. Jadi yang mana mata dia tinggi, yang tu akan dapat lah. Lepas tu yang untuk sifar penting lah, yang ni untuk kelas. Lepas tu yang mana murid-murid yang sifar penting daripada Januari sehingga Disember, kita panggil juga untuk hari anugerah cemerlang lah. Kita bagi token lah untuk murid yang hadir penuh. Murid-murid ni ada macam contoh dia tak main 3 kali ke, ada kena tindakan apa? Ya. Contohnya kalau tak hadir 3 hari berturut-turut, amaran pertama. Lepas tu seterusnya lah 7 hari dengan 10 hari. Dia ikut juga berturut-turut ataupun berselang-selang. Kamu boleh tengok dekat poster ada kan, kamu ada dalam grup kelas kan, ada poster kat situ cikgu tulis kempen anti bully tu. Kat situ boleh ambil maklumat amaran pertama, kedua, ketiga dan buang sekolah. Biasanya yang buang sekolah ni waris selalu dia payah kan. Ingatkan buang sekolah tak boleh pergi sekolah tak. Cuma bila buang sekolah ni, maksudnya murid tu tak boleh masuk sekolah ni, dia perlu ulang semula. Dia kena pergi PPD semula untuk buat permohonan baru untuk dapat sekolah mana. Macam itulah. Saya dekat sini ada beberapa orang lah yang memang konten tegar kita panggil. Konten tegar ni tak hadir lebih, maksudnya tak hadir berturut-turut lebih daripada 60 hari tu. Kira kita lebih daripada 60 hari tu kita dah boleh buang sekolah dah. Ada juga boleh. Sebab buang sekolah ni bukan buang sekolah budak tu tak belajar tak. Bila buang sekolah ni dia akan menyusahkan ibu bapa lah. Sebab tu kadang-kadang kita akan bagi nasihat lah pada ibu bapa kan. Bila 60 hari menyusahkan waris untuk ke PPD semula. PPD pula mungkin dia tak akan masuk sekolah yang sama. Kalau sekolah kita penuh, dia akan ke sekolah lain lah. Takut pula bila pergi sekolah lain lagi jarak jauh ke masalah lah kan. Itu sahaja. Jadi yang kedua, kalau dalam ni program sumur lah. Kalau macam adik-adik tengok tu, kita buat yang sumur. Sumur tu? Program sumur ni sasiah unggul murid. Yang ni kita tengok beberapa aspek lah. Semua ni dia lebih kepada kaunseling. Dia bawa bimbingan dan kaunseling lah. Jadi program ni kita nak mendisiplinkan murid lah, supaya murid tahu tanggungjawab dia adalah dia punya dia punya asas dia ke mana. Okay, jadi kalau yang kat sini kita buat kantin lah, waktu rehat tu murid mengelak meja semua tu. Dan tu untuk memastikan murid menjaga kebersihan lah. Murid tahu tanggungjawab. Lepas dia makan, dia kena angkat pinggan tu. Okay, jadi yang ni 10 minit je sebelum habis rehat lah. Okay, lagi apa lagi bawah hem?
soalan seterusnya tu. Okay, kita sebut pasal kebajikan murid pula. Macam mana Ham dia nak pastikan kebajikan murid ni sentiasa terjaga? Okey, kebajikan murid dia macam ni. Biasanya kita akan dapat bantuan zakat. Macam tahun ni kita dapat daripada lembaga zakat sangat banyak. Ni semua yang daripada zakat dah ni. Hari tu kita ada dapat untuk 196 orang murid, seorang 2 pasang baju, baju sekolah lah. Yang tu yang memang diberi oleh zakat lah. Okay, bantuan zakat. Dan kemudian ada beg lah, beg untuk 200 orang murid pada zakat. Yang ni memang kita akan sentiasa tengok lah. Setiap time kita akan minta pada zakat, betul sumbangan-sumbangan sendirilah. Lepas tu kebajikan ya, kita ada kuam. Nanti yang ni memang semua bawah Ham lah, kuam. Lepas tu kita ada RMT kan, RMT makan setiap pagi. Jadi dia akan berselang 2 jam. RMT ni dia akan dapat makan dengan juga susu lah. Maksudnya setiap hari macam tu lah. Setiap hari dia akan makan makanan RMT dan susu. RMT ni bernilai RM3.50 seorang. Satu kepala RM3.50. Jadi biasa RMT ni untuk murid-murid yang orang kata miskin Tegal lah. Per kapita mereka RM322 per kapita. Satu keluarga lah. Per kapita mereka RM322. Kemudian mereka punya pendapatan Ramai RMT ni 196. Pendapatan per kapita 322. Pendapatan isi rumah 1198. 1198. Jadi tahun ni kita ada 196 orang murid lah. Kemudian depan ni semua dapat makan lah, makan waktu pagi. RMT 7 sampai 7.30 pagi. Itu susu setiap hari lah. Lagi zakat, RMT, lepas tu kuam. Kuam biasanya yang mana dapat RMT ni dia akan dapat lah kuam kan. Okay. Dia kan semua di bawah sistem MOIS tu. Jadi semua akan di situ saja. Kuam ni dia macam mana? Kuam kumpulan amanah wang pelajar miskin. Dia pun sama juga. Dia dalam bentuk duit. Jadi budak akan dapat 100 orang. Seorang akan dapat 1 lah. Yang ni nama baru sort baru ni. Kalau macam sekolah kita baru ni cikgu sort daripada sistem dalam 202 orang. 202. Lebih kurang 202. Yang ni dia lebih daripada RMT sebab untuk per kapita kuam dia dah naik sekarang ni. Untuk yang terkini lah. Dia berguna per kapita 2024. Kalau untuk kuam yang terkini 348 per kapita. Itu kalau untuk pendapatan RM1,236. Jadi yang ni semua di-swap melalui sistem lah. Sebab dia dah pakai satu sistem yang bahagian pengurusan murid tu. Jadi semua dalam sistem tu sahaja. Yang isi sistem tu waris ke cikgu? Yang tu waris. Waris dah isi dah semua. Lepas tu kita ambil lah maklumat dia daripada borang PB1 dan PB2. Kadang-kadang waris ni kalau dia isi kita tak tahu betul ke tak kan. Jadi dia ada satu lagi salinan hard copy di sekolah lah. Untuk memastikan apa yang dapat isi tu memang valid lah. Jadi RMT dah sebut, zakat, kuam, sistem tu MOIS sistem, MOIS MO sana dalam Melayu. Sistem pengurusan identiti. Sistem pengurusan identiti dalam kurungan I kecil, D kecil, M besar, I kecil. Ini semua main dengan guru kelas lah. Kalau ada murid tu ada masalah ke, bila guru kelas bagi tahu kita tahu. Maksudnya semua orang kena cakna lah. Guru kelas sangat penting lah. Kalau dalam Ham ni guru kelas sangat penting lah. Kalau kat sini kalau macam ada murid yang kematian ibu bapa ke, kita akan minta ni lah, ambil lah
untuk sumbangan lah. Kita akan umum dekat murid untuk buat kutipan kilat lah macam tu. Masa kita baru ni ada kematian waris kan, orang waris meninggal. Itu yang insyaAllah minggu ni lah akan buat kutipan. Seterusnya, bagaimana pihak sekolah menguruskan isu disiplin dan sanksi murid? Okey, disiplin. Okey, untuk disiplin ni kita ada jawatan kuasa disiplin lah. Jawatan kuasa disiplin yang memang akan memantau lah. Memantau sekiranya ada apa-apa. Cikgu disiplin ni dia bercepat. Kita ambil macam kes, ada kes baru-baru ni, jadi dah ditangani lah. Biasanya kita akan panggil waris lah. Waris akan mai untuk bincang macam mana keadaan anak dia, dan panggil murid tersebut sekali lah, dan kita selesaikan di peringkat sekolah lah. Lepas tu adalah surat aku janji yang waris dan murid kena isi lah. Kalau banyak cikgu jadi fikir mungkin apa yang paling besar Kes yang paling besar di sini, saya kes tu sikit je kan. Saya pernah naik balai lah. Kali pertama saya di sini, saya pernah naik balai. Kes dia kes hang kata kat pak, aku kata kat pak hang. Tu je. Macam tu, kes macam tu kes memang kira tu mungkin paling besar lah kan. Budak tahap 1 dengan tahap 2. Budak biasalah mulut. Daripada mulut ni lah. Mulut macam-macam kata. Lepas tu seorang ni tak puas hati, bubuh sana, simbuh. Lepas tu kita dah selesai dah. Sebenarnya benda tu dah selesai di peringkat sekolah. Tapi waris tak puas hati kan. Bila waris tak puas hati, dia memang bawa pergi balai. Jadi hari tu sampai maghrib jugalah sidai dekat balai. Nak selesai kes kan. Oh, bila cikgu nak bagi Kita pergi sana, kita kena bagi statement apa yang berlaku. Kita bagi tahu lah, kita dah ambil tindakan, kita dah tahu macam mana. Dan anak ni pun kira orang kata tak nak cedera parah lah kan. Mulut je, sebab mulut je. Jadi di sana tunggulah nanti polis dia panggil untuk selesaikan meja bulat. Dia panggil semualah, waris, cikgu pun semua. Yang memang paling besar. Penambahbaikan yang cikgu rasa boleh kita laksanakan untuk tak kira lah mana-mana pihak kan, untuk kita atasi masalah-masalah tadi tu. Penambahbaikan ni dia yang pertama, dia kena kerjasama daripada semua lah. Maksudnya semua cikgu kelas pun main peranan. Bila cikgu kelas tak bagi tahu, kita tak tahu apa yang berlaku di kelas. Jadi peranan semua sekolah untuk memastikan semua isu disiplin ni ditangani dengan baik lah. Maksudnya selain daripada program-program yang kita buat tu, program ni program motivasi. Program motivasi ni kita akan buat dalam setem tu beberapa kali lah untuk peringatan kan. Budak-budak ni kadang-kadang kalau kita tak cakap lupa. Kalau boleh tengok tiap pagi pun memang saya bercakap disiplin setiap hari. Disiplin, adab dan adab ni setiap hari bercakap. Tapi biasalah budak ni dia short term memory kan. Jadi dia cepat lupa apa yang kita pesan. Jadi cabarannya macam tu lah. Kalau kita ni, kita kena kerjasama semua pihak untuk buat program lah. Program, biasanya program tu memang tiap-tiap term buat. Cuma keberkesanan dia tu baru beberapa persen lah. Kalau macam yang tahun ni tu setakat hari ni program yang berjalan tu semua tu je. Dengan tandas lah. Tandas tu dia sebenarnya ada turun suap keliling kan. Itu yang memang kena buat lah tandas. Kalau kat sini macam mana? Tandas ni kita akan buat seminggu sekali saja, setiap hari Khamis. Jadi murid yang terlibat hanya tahap 2 saja. Program kebersihan tandas. Cikgu-cikgu terlibat? Cikgu terlibat. Cikgu 3K lah mainkan peranan. Cikgu 3K lah ni. Cikgu dan semua lah. Jadi beberapa program semua kerjasama semua guru lah. Baru kita boleh buat kan. Kalau kita nak buat sorang-sorang jenuh sini.